Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Yang dihormati pengacara majlis, para hakim yang arif lagi bijaksana, penjaga masa yang setia pada waktunya, barisan guru-guru, rakan-rakan serta hadirin sekalian. Izinkan saya berbuka bicara dengan bait kata nan indah. Raja adil, raja disembah. Raja zalim, raja disanggah. Sesungguhnya, tajuk pidato saya pada hari ini ialah Raja Pemerintah Tonggak Perpaduan. Sebelum kita menelusuri lebih jauh, marilah kita memahami tajuk ini menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Raja bermaksud ketua negara atau pemerintah tertinggi dalam sistem beraja. Pemerintah pula bermaksud pihak yang berkuasa mentadbir sesebuah negara. Tonggak ialah tiang utama atau asas yang menjadi kekuatan. Manakala perpaduan adalah penyatuan dan keharmonian di dalam kalangan masyarakat. Jelaslah, raja sebagai pemerintah merupakan tiang seri yang memastikan rakyat bernaung di bawah panji perpaduan yang kukuh. Hadirin sekalian, di tanah bertuah ini, raja bukan sekadar lambang adat, tetapi bagai sauh yang menambat kapal di tengah gelombang. Sejak zaman berzaman, raja memainkan peranan penting sebagai pemerintah yang berdaulat, berperandukan prinsip raja berperlembagaan. Baginda menjadi pelindung agama Islam, adat Melayu serta menjaga hak semua kaum tanpa memilih bulu. Seperti kata pepatah, bagai aul dengan tebing. Hubungan raja dan rakyat saling mengukuhkan. Kehadiran raja ibarat payung yang memayungi rakyat pelbagai bangsa, memperteguhkan ikatan kasih dan sayang sesama insan. Raja juga berperanan besar dalam memupuk perpaduan nasional. Melalui titah baginda yang berbudi bahasa dan berhikmat tinggi, rakyat diajak untuk memelihara keamanan dan keharmonian. Di dalam suasana dunia yang kian bergelora, raja menjadi lambang kestabilan. Dengan kata-kata baginda yang penuh hikmah, air yang dicincang tidak akan putus. Rakyat diingatkan, walau berbeza warna, kulit dan kepercayaan, kita tetap saudara sebangsa di bawah panji jalur gemilang. Tuan-tuan dan puan-puan, kepentingan raja sebagai pemerintah tidak boleh daripada enteng. Raja berfungsi sebagai penimbantara dalam tadbir negara, melindungi rakyat dari sebarang kezaliman atau ketidakadilan. Raja juga memperkukuhkan institusi demokrasi melalui pengesahan pelantikan Perdana Menteri dan Menteri-Menteri. Bagaikan aku dia cakap, kapal tidak karam. Raja juga menjadi benteng mempertahankan kedaulatan undang-undang dan prinsip keadilan di negara tercinta ini. Keberadaan raja membuktikan Malaysia itu tak utuh walau dihambat pada dunia globalisasi. Namun, bayangkanlah jika raja tiada dalam tadbiran negara. Akan pincanglah perjalanan bahtera negara ini. Akan hilanglah lama perpaduan dan penyatuan rakyat. Pepatah Melayu mengingatkan, patah tumbuh hilau ganti. Namun, kehilangan raja sebagai lambang perpaduan sukar diganti. Tanpa raja, negara berpotensi terjerumus ke dalam kaca kekacauan politik, perpecahan kaum dan ketidakstabilan pemerintahan. Sejarah dunia membuktikan, tanpa institusi yang dihormati, membuka pintu kepada perbalahan dan permusuhan. Akhir kalam, marilah kita sama-sama menjunjung kasih dan taat setia kepada raja-raja kita. Sesungguhnya, rakyat bersatu dalam naungan adil baginda. Rakyat bersatu. Ingatlah, yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Kerana hanya dengan perpaduan, negara kita akan terus gemilang. Daulat tuanku. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.